kedudukan parti kita akan ditentukan oleh parti kita sendiri, bukannya orang lain. Ya, seperti yang saya sebut tadi, awak siapa? Ya, dan sudah pasti kita faham kenapa dia kata begitu. Saya nak tegaskan di sini, itu budak Jasin tu, sejak awal lagi apabila penubuhan kerajaan perpaduan, dia nak jatuhkan kerajaan perpaduan. Kalau kita lihat apa yang dia sebut semalam dalam Convention House mereka tu, perhimpunan House tu, dia nakkan muafakat nasional. Itu panggil muafakat nasional kan? Ya. Itu yang dia nak kan? Dia nak kembalikan muafakat nasional. Jadi jelas sebenarnya dari awal-awal lagi, bila penubuhan kerajaan perpaduan, dia nak jatuhkan kerajaan perpaduan. Jadi kita sebagai parti yang bertanggungjawab, kita tidak akan terikut rentak dia lah. Parti kita ada pendirian kita, dan kita akan buat keputusan kita sendiri. Ya, kita yang akan menentukan, parti kita yang akan menentukan. Dan seperti yang saya jelas tadi, awal-awal tadi, Exco Kerajaan Negeri Melaka, seorang ni adalah daripada wakil DAP, itu adalah atas semangat kerajaan perpaduan pada waktu Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Rauf, waktu dia angkat sumpah, dia kata waktu itu dia dah angkat peluang tu untuk menunjukkan semangat perpaduan, kerajaan perpaduan, dan dia mengajak supaya DAP ada satu wakil dalam Exco Kerajaan Negeri. Jadi atas semangat tersebut, kita terima jemputan beliau untuk menyertai kerajaan. Jadi seperti yang saya katalah, siapa Akmal Saleh untuk nak menentukan kedudukan DAP, biar kita DAP yang tentukan.